udang masak diraja. Nampak pun macam sedap kan? Tak pasti korang pernah makan ke tak. Lebih kurang macam masak lemak tapi versi macam dry, macam rendang-rendang gitu. Okay, cara buat dia adalah masukkan bawang putih, halia, lengkuas and then cili kering sedikit, blend sampai dia lumat. Kalau nak tumbuk pun boleh. Dia senang cerita macam masak lemak versi yang tumis tapi dry. Okay, masukkan minyak, lepas tu masukkan serai yang telah dititik, lepas tu bahan-bahan tumis tadi tu yang kita dah kisarkan. Okay, tumis sampai dia naik wangi. Kalau tak cukup minyak tu, tambah-tambah ada sikit. Okay, and then just tumis sampai dia pecah minyak, naik wangi gitu. Boleh masukkan sedikit serbuk kunyit. Kalau nak guna kunyit hidup pun boleh blend sekali tadi. Okay, and then masukkan vegetarian udang dan juga asam keping. Sebab saya buat versi vegan, so gunakan vegetarian udang lah. Okay, and then letak masukkan serbuk perasa, garam apa semua dan santan yang betul-betul pekat. And then masak dia sampai dia betul-betul dry. Kalau nak berkuah-kuah sikit pun boleh je, tak ada masalah. Lebih kurang macam ni dah boleh angkat lah. Apalagi makan dengan nasi putih ke ataupun tak ada ataupun benda lah ni mesti kena ada nasi baru sedap. Okay, bye.